Ikan temenung. Kita ambil semua. Ada yang ni je. Ui, ikan lengat siap. Dah boleh angkat dah ni. Alhamdulillah. Jemput makan. Assalamualaikum, dah hai. Bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Sekarang saya dekat pasar pagi. Misi hari ni nak cari ikan temenung sebab nak buat stok temenung lengat. Dekat sini ada 3 nama. Ada orang panggil ikan lengat, ikan kukus, ikan rebus. Semua panggil nama macam-macam. Jom kita start cari ikan temenung yang fresh dulu. Barulah kita punya ikan temenung lengat sedap. Jom. Ini dah jumpa. Kak, ada banyak lagi ke? Ada, dengan tu ada. Ni sekilo berapa? Sekilo 27. 27. Ni jumpa ikan temenung. Ada satu ah. Kita ambil semua. Ada yang ni je. Rozet nak buat banyak, beli je yang ni sikit dulu, nanti cari dekat sana pula. Kita kaji Wah, adik belanja lah. Thank you, Dek. Masih, Dek. Moga murah rezeki. Amin. Hari Jumaat, adik cakap baru masuk gaji. Thank you, Dek. Yeah. Tak sangka Kak Ana. Okey, jom. Kita cari kat depan lagi, top up lagi ikan. Sahabat, Rozet cari daripada sana sampai dah hujung sini. Ikan temenung tak ada dah stok yang orang jual. Jadi itu je yang kita dapat. Balik ni kita proses buat ikan temenung lengat. Okey, jom. Ha tu. Ada peniaga jual ikan temenung lengat. Nanti rupa dia macam ni lah. Nampak tu. Nanti kita buat juga. Nanti ikan ni kita akan proses buang isi perut. Barulah dijamin bersih. Sahabat, jangan lupa dapatkan koleksi pisau dari Rozet. Cara yang dapatkannya boleh tengok dekat description. Ada link website ataupun boleh dapatkan di kiri video ini. Terima kasih yang dah dapatkan. Jom kita masak. Rozet tunjuk cara Rozet siang ikan. Buang sisik. Sisik dia halus je. Sini pula. Gunting ekor. Ni gunting sikit. Gunting bahagian sini. Gunting sampai bawah ni. Tarik isi perut. Nanti kita basuh bersih. Gunting perut. Sampai separuh macam ni. Buka. Tarik insang. Terus ke bawah. Okey. Ini sama. Di clear. Bahagian dalam ni sahabat bagi clear. Kalau ada hitam-hitam, darah tarik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ini bahan-bahannya. Rozet nak rebus dulu air. Masukkan air. Air kena lebih sikit. Tutup periuk kukus, bagi air mendidih dulu. Jadi untuk ikan lengat ni dia ada banyak versi. Ada yang hanya letak garam, ada letak garam dengan asam keping, ada yang letak asam jawa dengan garam. Dia banyak. Jadi ni resepi Mak Rozet. Mula-mula sekali kita ada air, ikan, garam, asam keping, asam jawa dengan minyak untuk tak nak bagi ikan melekat. Mula-mula sekali yang ni masukkan dalam air, ramas-ramas. Ramas-ramas asam jawa ni. Rendam ikan selama 10 ke 15 minit. Bagi semua tenggelam. Okey, biarkan dulu. Selepas 15 minit, ini rendaman air asam jawa. Kita angkat, toskan. Tak perlu basuh tau. Angkat ikan. Garam. Tabur dekat ikan. Depan belakang. Okey, buat macam ni. Depan belakang tau. Saya tambah sikit lagi. Ni biarkan dia selama 4 ke 5 jam baru kita kukus. Okey. Kalau nak cepat boleh perak minimum 2 jam. Ni
Garam dah cair dah kan. Sediakan tempat kukus. Ambil ikan, letak dekat minyak sikit. Lepas tu susun. Minyak ni fungsi dia untuk tak bagi ikan melekat. Lepas tu susunlah. Letak asam keping 1, 2, 3. Sedia untuk kukus. Dah mendidih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kukus selama 15 minit. Nanti dia punya mata ni jadi warna putih. Maksudnya ikan dah masak. Api jangan besar. Slow sahaja. Kecil je. Macam ni. Tarik. Sementara tu Rosette nak buat cabai picit. Nanti kita nak pair makan dengan ikan lengat. Picit je semua. Cili padi merah, cili padi hijau, belacan dengan garam. Masukkan semua. Sebut perasa garam. Masukkan air suam. Picit dulu asam jawa. Sebabnya nanti kita nak picit cili padi tu tangan tak pijau. Okey, belacan. Asam jawa belacan dah hancur. Baru picit cili padi. Patah-patahkan dia sambil picit-picit. Kalau orang Kedah cakap tenyeh-tenyeh. Picit-picit. Ini pun dah terliur dah ni. Siap. Tuang. Ui. Selepas 15 minit, ikan lengat siap. Dah boleh angkat dah ni. Hati-hati panas. Kalau macam ni ikan lengat dah siap. Cara nak makan ada dua. Satu ada orang ratah saja macam ni. Satu lagi goreng. Jadi cara simpan dia ada tiga. Satu simpan je dekat suhu bilik. Dekat dapur simpan je macam itu. Yang kedua simpan dekat chiller. Boleh tahan seminggu. Nak tahan lebih lama simpan dalam freezer. Bahagian sejuk beku tu 2, 3, 4 bulan pun boleh tahan. Ini ikan ni dah sejuk. Nak Rosette angkat. Dia tak melekat. Alhamdulillah. Terus goreng. Nak goreng 2 ekor je. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Dia sejuk macam ni lah. Kulit dia cantik je. Isteri dah masak dah tau. Rosette makan terus pun boleh. Sedap. Masin-masin. Lemak-lemak. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng sekejap je. Kita nak bagi kulit dia garing sikit. Sekejap je. Dah boleh angkat dah. Jom kita makan. Jemput makan. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Tu dia isi dia. Panas. Ini je dulu. Favorite Rosette ikan lengat. Yang tak pernah buat, cubalah buat. Tapi kena pair dengan cabai picit ke, budu ke, sambal belacan ke, baru dia menambah. Ini saja ini. Oh panas. Betul-betul panas. Ni cabai picit. Kali ulang-ulangan. Ya Allah, kecuali. Ini saja pun dah bersyukur sangat dah. Bismillah. Tak mau cakap apa. Sahabat tengok je Rosette makan macam mana.
Ikan. Tu. Kuah. Ulam sikit. Barang jadi ni. Sama naik dengan pekasam, ikan masin. Kepala dia. Wow. Lain macam pergi dia. Oh. Ulam tak luak, makan ikan je. Oh. Suapan terakhir ikan. Kita buat so special. Ikan, nasi, terung, selom. Tapi ni tambah sikit. Okey. Bismillah. Untuk sahabat. Sedap.